Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Tag. Kembali lagi anda bersama saya di sesi Alumni Talk yang terakhir, di mana di sini tempat kita berkongsi cerita, pengalaman dan realiti sebenar semasa zaman alam selepas belajar. Saya harap perkongsian hari ini dapat memberikan manfaat dan gambaran positif kepada mereka yang sedang merancang perjalanan mereka selepas alam belajar. Anda kembali lagi bersama saya, Ana dan Anur Rasmi, iaitu moderator anda. Dan kita bersama-sama dengan jemputan kita yang merupakan alumni JMI tahun 2013, iaitu Tuan Muhammad Haikal, betul? Betul. Sebelum kita sambung kita punya perbincangan, boleh tak Tuan terangkan sedikit tentang latar belakang Tuan dan mungkin semasa belajar di Jerman Malaysia? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Kamaluddin. Saya seorang pelajar mekatronik tahun 2011 dengan 2013. Okey, jurusan saya mekatronik lah. Sebelum di JMI, saya masuk IKM. Institut Kamera Mara Berseri dalam jurusan mekatronik juga. So saya dah tahu lebih basic lah kat situ. Sebelum tu lagi saya ada sekolah menengah teknik Tanjung Puteri, ambil jurusan electronics. Tu di situ saya ada pendedahan tentang soldering, ada pendedahan tentang schematic, basic saya dah ada kat situ. So saya dah ada 7 years kat situ. So sebelum masuk JMI. So sebenarnya pengajar tu lebih kurang sama je sebenarnya. Which is critical principle, late milling semua, keadaan tu semua keadaan sama je maksudnya. Okay, boleh tak Tuan ceritakan mungkin sebarang momen atau memori yang Tuan dapat lupakan sepanjang belajar di JMI? Okay, saya ada satu story saya nak share. Saya ada student budak UniKL. Masa tu saya tengah buat FYP, Final Year Projects. Dia tengok kita orang punya progress lah. Which is, dia impress. Sebesar mesin ni budak diploma mampu buat. Kita cuma ada 2 tahun saja pengajian, 2 tahun setengah lah pengajian untuk kita buat preparation untuk final year project. So kita kena ada buat proposal, kita buat perbincangan, which is circuit kita, diagram apa, macam mana kita nak buat kita punya diagram SSD, sequence state diagram kita. So dia impress dengan student JMI. So bila kita punya FYP tu. So ada satu lagi momen saya nak share. Kalau kenal Sir Farid, dia ada macam bila datang lambat kelas dia, kena bayar tau. Okay, kena bayar. Okay? Kita sebagai student kita bising lah. Kena bayar, titik orang lain tak kena bayar pun. Bila saya kerja, saya repair mesin ni, bos saya cakap dengan saya, Haikal, if you lambat repair mesin ni, kita dah lost a minute about $50,000 dollar. So bila balik pada Sir Farid ajar saya tadi, so saya fikir, macam gini sebenarnya titik ajar saya. Betul-betul. Timing is very important. So benda-benda macam ni, student actually kita tak nampak kan apa titik impact kat kita bila kita dah kerja. Kita realise. Ada makna dia. Ada makna dia kat situ. Sebenarnya yelah, dua berbeza lah. Betul. Dalam pekerjaan dengan student macam tu. Kalau masa Tuan punya sepanjang pembelajaran Tuan dekat University Institute, Tuan memang fokus pada akademik atau Tuan boleh balancekan dengan co-curriculum? Okay, dekat JMI mostly practical 60-40 lah. 60 is practical, 40% is theory. Tapi tengok subjek lah. Ada setengah subjek, ada yang macam 80-20 je. So kurikulum waktu tu zaman saya tak berapa banyak sangat lah. Adalah kita ada join futsal. Tak macam sekarang lah dia punya. Zaman saya pun bukan zaman WhatsApp lah. Pakai BlackBerry. WeChat baru nak masuk 2013 waktu tu. So kita nak communicate pun still susah. Yes. Okay. Masa zaman Tuan sama ke macam sekarang, like belajar 5 sem, internship 1 sem? Yes, betul. Okay. Sama juga. Kalau macam, boleh tak Tuan ceritakan sedikit tentang kerjaya atau jawatan Cik masa Cik internship atau mungkin selepas graduasi? Selepas graduasi lah. Maksudnya internship
dan selepas eksplorasi. Internship dulu. Internship. Okay, internship saya bahagian saya praktikal dalam juruteknik maintenance. So dia 4 bulan je, tak lama. So dia SEM 5. So kita masuk sekejap untuk buat proposal FYP. So kita masuk balik JMI. Sekarang tak kan? Sekarang SEM 6 kan? Dia SEM 6 So dulu SEM 5 kita masuk balik. Untuk preparation. Tu dulu Sekarang dah tak ada. Lain lah. Lain, exact. So total tuan belajar 5 SEM. Yes, 5 SEM. 6 SEM Lepas tu yang 6 SEM tu isi FYP lah. So in between FYP ada internship kat tengah-tengah? Yes, betul. Lepas tu masuk balik. Faham. Okay. Kalau selepas graduasi, tuan sambung belajar atau? Saya bekerja. Okay. Saya bekerja. Tuan kerja sebagai apa? Saya sebagai juruteknik maintenance di kilang EVS Industri dekat Johor, Senai. Tuan dari Johor lah ni? Saya sekarang dah duduk di Shah Alam. Okay. Faham. So, apakah faktor utama tuan memilih pekerjaan tersebut daripada sambung belajar? Okay. Firstly, sebab saya sebelum ni dah belajar IKM. So, saya dah spend masa dekat 2 tahun setengah. Okay. So, saya masuk JMI dah 3 tahun. Jadi, saya dah 5 tahun setengah kat situ. So, ada juga nak sambung part time Tapi, saya choice untuk bekerja lah. Saya nak build saya punya career, nak launch ni kan. Saya umur pun dah meningkat. Mungkin nak sambung part time. Tapi sampai sekarang pun tak sambung. Belum ada rezeki lagi. Faham. Okay. Pada pandangan tuan, banyak industri sekarang mereka lebih memilih untuk fokus pada soft skill atau hard skill student? Okay. Sebenarnya dua-dua tu important sebenarnya. Soft skill dengan hard skill lah. Betul. Okay, which is sekarang kita kerajaan dah umumkan TVET. So student kita kurang tenaga mahir sebenarnya. Kat Malaysia ni kita kurang tenaga mahir. At least JMI dan semua universiti-universiti lain pun diorang pun maksudnya industri dekat dunia ni pun nak tenaga-tenaga mahir ni semua. Maksudnya dia still nak graduan yang technical lah, which is TVET ni Okay, so dua-dua penting. Yes, dua-dua penting. Banyak company yang fokus pada hard skill punya. Yes, betul. Faham. Okay, boleh tak tuan ceritakan sedikit tentang rintangan atau cabaran tuan semasa belajar dan mungkin selepas belajar? Macam masa nak cari kerja tu ke? Okay, Alhamdulillah saya tak ada sempat nak mengganggu. Alhamdulillah. Part saya sebab saya habis bulan 12. Bulan 1 selang 1 minggu 2 minggu je saya dah dapat kerja. So tak lama. Itu saya mungkin kawan-kawan saya ada mungkin sekejap, tapi mostly my batch tak lama lepas tu saya nak bagi tambah JMI ni dia ada exhibition jobs untuk exhibition, maksudnya job street dekat JMI dia ada buat. So big company akan datang sini. Macam career fair. Career fair. Career fair lah. Which is saya pergi career fair kat luar sana pun tak best macam JMI juga. Lepas tu diserap directly. Ada kawan saya masuk Elevaton, oil and gas company. So ada yang nak internship juga. So career fair ni is important for students. Yeah. Dan dia buat kat JMI sendiri. Betul. So dia memang nak budak JMI juga. So student SEM 4 dan SEM 5 memang tak boleh skip career fair. Yes. Saya tak tahu sekarang still ada lagi. Ada lagi still. Baru 2 minggu lepas. Yes. Dan big company datang kan? Betul. Yeah. Okay. Kalau rintangan semasa belajar? Okay, rintangan masa belajar is masa FYP lah. Kita ada subjek nak kena belajar. One thing, kesilapan saya yang saya buat last minute. So student biasa student kan saya buat last minute kan. Bila last minute ni kita tak boleh buat apa-apa. Betul. So key dia jangan buat last minute. So sebab FYP ni progress ni sangat lama. Betul. So lecturer TTO akan tengok kita setiap every month apa progress yang kita telah buat, apa barang ke order kita dah start order, benda-benda macam ni. So kalau bila last minute nak buat satu setup satu machine, impossible lah. Sangat impossible. Okay. Tuan mechatronic betul?
Okay, kalau mechatronic punya macam saya software engineering, so saya macam tak ada knowledge pasal mechatronic. Okay. So kalau FYP mechatronic ni, diorang memang kena buat big machine ke atau macam mana? Okay, mechatronic dia menggunakan PLC lah. So dia nak tahu sequence. Sequence tu maksudnya PLC tu bergerak macam mana. So dia tak adalah cakap maksudnya menggunakan robot ke tak. So macam zaman saya buat automated instant noodle kiosk. Tapi saya punya Maggi tak boleh makan. Okay. Sebab air tak cukup panas. So satu step station mungkin mangkuk jatuh. Lepas tu Maggi jatuh. So besar juga lah. Besar lah ya. Lepas tu boleh choose perencah kari ataupun ayam. Lepas tu air panas and then kita serve. So kita program lah. Banyak tak kos habis untuk ni? Tak silap saya, satu orang zaman saya 1,500 tak silap. So tapi kita Injema kita guna recycle balik. Mana yang senior-senior kita buat, kita recycle. Faham. 1,500. Jadi macam adakah tuan dapat terus duit tu ataupun gunakan duit sendiri? Tak, kita tak dapat on cash lah. Dia bagi on berapa range you pakai untuk you punya FYP masa proposal tu lah. So costing dia. Think tuan kena buat mesin besar kan? Adakah memerlukan banyak tangan ataupun Yes, betul, banyak tangan. Macam saya ada 5 orang. Saya as a group leader lah. So saya ada bagikan kerja lah. Mechanical, ada buat documentation, ada buat programming juga. Saya ada part programming, ada buat wiring. Okay, faham. So kena attach, which is communication sangat penting lah. Betul. So daripada situlah kita untuk train soft skill each other. Yes, betul. Faham. Okay. Soalan seterusnya. Kalau tuan boleh putar balik waktu untuk zaman belajar balik, apakah perkara yang tuan paling nak fix supaya future tuan lagi better? Okay. Kalau dapat putarkan masa, saya actually nak masuk sini, saya nak masuk belajar di Germany. Kalau dapat putar, saya nak, which is all out lah. Apa kesilapan saya buat sebelum ni, saya tak nak buat lah. Saya nak at least marah sponsor pergi ke Jerman ke ataupun Australia ke kan. Itu saya punya niat lah saya kalau dapat berputar balik. Betul. Faham. Okay. Tuan, boleh tak tuan bagi sedikit tips kepada students, especially mechatronic students, untuk tips untuk diorang buat FYP ataupun mungkin tips sebelum diorang masuk ke alam pekerjaan? Okay, masa tips FYP, jangan buat projek macam bombastic sangat. Jangan expect tinggi. Yeah, expect tinggi, exactly. Jangan sangat. At least you kena know you punya groups. Banyak capability you punya group. At least you know you punya group sebab kita choose kita punya group. Lepas tu you tahu sebelum proposal tu kita boleh discuss. Berapa bajet, tak tahu sekarang bajet berapa. So at least ada time consume tu you boleh decide lah. Masa kerja you prepare your basic dulu. Bila you strong your basic, insyaAllah you pergi mana-mana pun the value budak JMI ni ada. Tak kisahlah you daripada kos mana sekalipun. So boleh tak ceritakan sedikit macam mana apa perbezaannya kehidupan sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang pekerja? Okay. Pelajar ni kita bukanlah tak stres juga bila buat FYP, kita buat assignment apa semua, which is enjoy sebenarnya. Enjoy sebenarnya belajar. Okay, how can you say that? Enjoy, macam okay. The moment you rasa you dah start kerja, you tak akan dapat balik untuk sambung belajar balik. Maksudnya you dah start kerja, you dah ada komitmen. Memang belajar of course ada komitmen. Bila start kerja you ada komitmen dan you deal dengan ramai sangat orang bila start kerja ni. Bukan seorang. You team yang besar, ada department R&D, ada department logistik, procurement. Itu sangat besar. So bila belajar ni kita enjoy. Kita datang kelas, kita tak fikir-fikir pun, paling stres pun mungkin sikit lah waktu. Nanti bila start kerja, best ni waktu belajar, waktu dulu.
Macam nak ulang balik. Ya, macam nak ulang balik. belajar Saya dah tak nak Faham, fikir. faham. So, tuan lebih memilih kehidupan semasa belajar. Yes, betul. Okay. Kalau macam ada sesetengah orang, dia punya cabaran semasa belajar ni mungkin dari segi kewangan atau kawan-kawan. Adakah tuan ada cabaran dengan kawan-kawan juga kat sini atau tuan okey je? Okey, dalam batch saya alhamdulillah semua sangat membantu. Batch saya alhamdulillah. Mungkin ada saya dengar lah batch lain. Sangat membantu, helpful. Saya enjoy dengan kawan-kawan zaman belajar. JMI is the best lah actually. Best place lah. The best place lah. So, tuan rasa dia macam big advantage lah for us sebab dapat belajar kat sini. Yes, betul. So, tuan kalau boleh, macam mana tuan nak tarik orang luar tu untuk belajar juga kat JMI? Okay. First thing saya nak cakap, JMI punya graduate ni, graduation dia punya keluaran JMI ni, dia punya strong is dekat practical dia. Practical dengan teori. Tu yang tiket yang industri luar sana perlukan orang-orang macam ni. Key kat sini lah. Lepas tu you punya alumni pun so strong. Dah ada nama dah sebenarnya. So you no problem lah, which is student JMI kalau nak keluar kerja, no problem. Yes. Okay, faham. Tak ada masalah. Big advantage for us. Yes, correct. Menarik. So, kalau dulu, macam mana tuan nak stabilkan waktu tuan belajar dengan kehidupan peribadi? Mungkin masa peribadi tu maksudnya macam tuan pergi bersukan, luang masa dengan kawan-kawan, family. Okay, masa sebelum FYP tu mungkin ada masa. Tapi dah start FYP you, dah crucial lah. Faham. So dia macam, the moment tu maksudnya saya rasa FYP tu is kita fokus lah. Kita nak grad ni, dah tak ada masa nak main-main lah. Betul. So bila saya kerja, macam ni sebenarnya FYP ni. So kita hectic. So macam tuan punya FYP tu sangat berguna masa yes, betul. pekerjaan. Exactly. Faham. So tuan punya tempat bekerja sekarang, adakah macam mana mesin yang digunakan lebih advantage atau sama? Okay, mostly tiket JMI ni pun satu. JMI ni dia pakai Siemens. PLC. Siemens S7. Masa zaman saya S7 300. Okay. Dekat industri kita dah advance. So slogan dia training with advanced technology. So kilang yang di set up tu lama. Uji PLC tu dah mungkin tahun 80-an, 90-an. Dia tak rosak pun, still sama. Okay. Still boleh function. Buat apa dia nak tukar? Betul. So bila saya tengok sama saja. Coding sama, dia punya input output dia sama. Which is you dah tahu basic dekat sini. You bagi apa-apa sekalipun, InsyaAllah. Faham. Senang lah. Ya, senang. Okay. Walaupun dia brand-brand lain-lain. Betul. Faham. Okay. Kalau tuan diberi pilihan, maksud saya kalau macam apa pendapat tuan kalau student kata dia susah nak study, tapi at the same time macam ni dia susah nak study, tapi at the same time dia orang kena push themselves. So dia orang nak push themselves tu. Kalau dia orang macam tak ada basic semua kan dia orang down Okay, faham. Maksudnya dia nak push dia down lah. Dia masuk sini down. Dia tak nak catch up. Faham. Okay. One thing dekat JMI TTO dia sangat helpful. Faham. Betul. Dia lain dengan universiti-universiti lain lah. So encourage dia penting. Maksudnya masa zaman saya alhamdulillah kawan-kawan sangat membantu. Bila kita down kawan-kawan ada. Lepas tu TTO pun supportive. Tak macam dengan universiti lain lah. Faham. So basically pemilihan kawan-kawan kat sini pun main peranan yang yes, besar betul. Pilih kawan yang baik. Okay, so tinggal 10 minit. Saya rasa kita boleh tengok komen dulu. Boleh. Okay, soalan ada tak tips untuk temu dengan syarikat besar?
semalam dah ada alumni yang cakap soalan syarikat besar ni out of the box. Soalan dia ada tak tips? Tips. Tips. Tips bila interview Yes. Okay. Kadang-kadang untuk you cara menjawab. Kadang-kadang saya pernah pergi interview. Dia cakap apa tau? Satu hari semayang berapa kali? Berapa rakaat? Saya pun kita bila interview kita shock. Dia bukan on the spot. Dia nak tengok cara kita jawab. Tricky kat situ. So okay, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ada 6, campur asar, maghrib, isyak. Oh, okay, good. So macam mana you thinking tu? Tapi ada setengah, adalah mungkin MNC Petronas ke Halliburton mungkin dia bagi satu problem, you solve. Bukan perfect. Tapi macam mana you create, you nak buat tu macam mana? Yes. Macam mana you build. Maksudnya you kena study lah. Before interview, you get ready lah. You get ready yourself. Apa jawatan you. Nak bagi tips tu, boleh bagi tips. Maksudnya setiap jawatan lain-lain. Setiap mungkin pemilihan lain-lain. Kadang-kadang kalau rezeki awak, jawatan tu tak ada pun kat dalam resume tu. Dalam job dia punya apply tu. Dia create satu job untuk awak. Menarik. Possible kan? Possible. InsyaAllah boleh. Faham. So kalau macam masa tuan intern kan, adakah tuan dapat yang tuan apply ataupun dia bagi new job macam tuan cakap tadi? Masa intern? Masa intern. Masa intern saya apply lah. Yang tuan apply? Saya apply. Soalan ni, cabaran semasa awal kerja. Okey. Ada apa, seniority. Ya. Okey, masa awal bekerja, okey, saya punya tempat bekerja, alhamdulillah, dia ada tim yang besar. Lepas tu, masa saya masuk tu adalah budak poli, ada budak universiti lain lah. Dan dia tengok, wah, student JMI ni, more to hands on. So itu which is JMI ni, saya pesan dekat junior-junior, ambil opportunity. Tanya apa soalan dekat lecturer. Maksudnya sebelum awak nak melangkah ke dunia pekerjaan, get ready, prepare yourself. Kena rajin bertanya sebab diorang TTO ni dah mesti dia dah pergi banyak industri. Betul. Soalan ni, tadi dia cakap pasal soft skill kan? Ya. Tadi dalam flashback tu, soft skill paling penting yang boleh di-apply dan Okey. Dunia pekerjaan. Time management. Time is gold. Bila masa ni macam-macam, anything can happen. So function lah TTO tu. Dia berbalik pada cerita saya share tadi tu. Betul. So dia berbeza. Kita kena bayar. Yang sana tu kita lambat set up mesin, kita tolak duit. Kalau masa belajar tu, time tu sir tu dia charge macam mana? Tak silap saya satu kelas lambat seorang RM5. Tak kisah lambat belanja pun. Lambat macam mana? Tak silap lah 5 minit kot. So kalau start pukul 2, 26 minit dia dah charge. Boleh kalau rasa was-was boleh tanya Sir Farid. Farid. Faham? kalau penguasaan bahasa Inggeris penting. Okay, yes, penting juga. Penting. Sebab mesin setup semua dalam bahasa Inggeris. So, okay, sebelum ni saya ada pernah kerja di Singapura. Saya ada bos yang daripada mainland China yang tak tahu berbahasa Inggeris. So, dia ada translator lah sebenarnya. So, leceh lah juga kalau dia tak tahu English kan. Kerana mesin pun ada yang bahasa Jepun, ada bahasa Cina. Tu challenging kat situ. So, bagi tu ada macam susah tak kalau macam kot tiba-tiba bos tu marah in Chinese kan? Macam Kita pun marah in Malay lah. Dia pun tak faham, saya pun tak faham. faham. Okay. Kalau dulu satu kelas berapa ramai? Berapa banyak kelas ada? Saya berapa kelas? Zaman saya ada 3 kelas.
Meka Meka 1, Meka 2, Meka 3. Zaman saya, batch saya. Atas saya ramai ah. Meka dalam 13 kelas ke 10 kelas. Ramai. Masa tu zaman Meka tu macam pisang goreng panas lah. Faham. Ramai lah. Sekarang network security, sekarang cyber kan. Cyber. Okay, tanya ni. Sambung diploma di JMI ada peluang sambung di kerja medik ke? Ada. Tip untuk survive. Time belajar. Tip untuk siapa untuk belajar? Masa belajar. Kalau tip saya boleh bagi actually pembimbing rakan sebaya, kawan-kawan lah. Kawan sangat membantu actually sebenarnya. Yalah bila kita dah balik kan hostel, TTO dah tak tahu. Kita pun dah besar kan. Kawan sangat penting actually. Dia boleh encourage kan. So kalau kawan kita dah macam terpesong, mungkin ada yang budak tak nak pergi kelas kan. Tak pergi kelas tu zaman saya normal lah. Maksudnya you tak boleh tak pergi kelas. You kena pergi kelas. Sebab kita ada credit hour kan. Setiap subjek tu ada credit hour kan. Soalan ada saya kata student yang baru nak masuk JMI ataupun baru nak SPM nak pilih jalan mana tidak pilih. Okay. Untuk student yang nak start baru nak masuk JMI lah. Saya encourage bila you selangkah masuk JMI, selangkah kaki you dah dekat Jerman. Selangkah kaki you dah dekat Jerman. Selangkah kaki di Malaysia. You dah ada tiket untuk pergi ke Jerman lah sebenarnya. Cuma you tak nak je. Betul. So saya rasa lah masa zaman saya masuk tu, lulus tu confirm. Lulus tu confirm sebab in exam kita 40% ni kan. So kita ada hands on. Saya tak tahu lah, dulu zaman saya dia ada key qualification. KQ 10%. KQ tu bila you datang, you submit, you main dengan TTO. Tu kita panggil apa? Kita apa? KIS. KIS dulu KQ 10%. Tu membantu sebenarnya. So lulus tu no problem. Okay, faham. Macam course tu kan memang banyak hands on lah. Ya, betul. Okay, itu saja daripada kami. Terima kasih. Okey tak?